Kiranya macam kalau korang tersalah jalan, akan muncul orang tua ni akan bagi tahu korang tentang jalan yang betul. Lepas tu, bila korang pusing nak cakap terima kasih, orang tu dah tak ada. Gak lama makin deket, kayak makin deket itu. Jadi yang tadinya 2, itu jadi 4. Habis jadi 4, ini jadi 6. Udahlah nggak usah tengok ke belakang, yuk kita terusin aja lah naik. Jadi kayak bola api gitu? Hampir mirip seperti itu. Yang cerita mereka dengar bunyi macam ada orang tengah berborak dalam kabus. Walaupun masa tu tak ada siapa-siapa. Selain tu, ada juga yang pernah dengar bunyi gamelan sayup-sayup dan bau masakan yang tak tahu dah. Gunung Welirang, sebuah gunung berapi aktif setinggi 3,156 meter, terletak di Jawa Timur, di sempadan Malang dan Mojokerto. Ia berdiri bersebelahan dengan Gunung Arjuno. Malah menurut sejarah geologi, Welirang dikatakan pecahan daripada Gunung Arjuno akibat pergerakan tektonik ribuan tahun dahulu. Nama Welirang pula datang daripada bahasa Jawa bermaksud belerang. Dan sejak zaman penjajahan Belanda lagi, kawasan ini sudah menjadi lokasi pelombongan belerang dengan bau sulfur yang kuat, kawah aktif dan gas panas yang masih keluar hingga ke hari ini. Waktu siang, gunung ini cantik, lanskap hijau, batu belerang kuning, pemandangan luas sampai Gunung Lau dan Raung. Tapi bila malam turun, Gunung Welirang berubah. Kabus tebal menutup pandangan, angin sejuk menikam tulang dan di tengah hutan ada pendaki yang dengar bunyi pasar tapi tak nampak seorang pun manusia. Bunyi orang tawar-menawar, rintihan perempuan, bayang hitam bergerak di celah semak. Ada yang cuma dengar suara, ada yang nampak bayang dan ada juga yang seakan-akan dipinjam oleh gunung ini sebelum dipulangkan semula. Kalau korang nak tahu apa sebenarnya yang berlaku di Gunung Welirang yang sedang diheboh-hebohkan oleh banyak influencer seram Malaysia, jangan ke mana-mana. Dalam video ini, admin akan ceritakan 5 kisah seram Gunung Welirang paling menakutkan. Nombor 5. Bunyi tanpa manusia. Menurut video TikTok Idawam Namawi, korang pernah dengar tak tentang pasar setan? Jika belum, di Gunung Welirang, Jawa Timur, Indonesia ini ada satu kawasan dataran luas sebelum sampai ke puncak, di mana pendaki tempatan panggil tempat itu sebagai pasar setan. Bukan sebab ada gerai, tapi sebab bunyi dia. Ramai pendaki cerita bila malam menjelma kawasan itu tiba-tiba akan kedengaran riuh, bunyi seperti orang bercakap dan tawar-menawar dan macam dekat pasar malam. Tapi bila lampu suluh dihala, keliling kosong, tak ada seorang pun manusia, yang ada cuma batu, tanah dan angin sejuk yang meremang bulu roma. Pasar setan. Pendaki selalu cerita kalau dekat kawasan tu, malam-malam diorang akan dengar suara riuh rendah. Bunyi orang tawar-menawar macam dekat pasar. Tapi bila diorang cek, kosong. Orang lama pesan kalau dengar suara tu, jangan sesekali pergi cari. Sekali korang ikut, boleh sesat sampai tak jumpa jalan balik. Dan tak jauh dari situ, ada pula kawasan dipanggil Hutan Lali Jiwa. Nama pun dah cukup menyeramkan. Mitosnya, kalau masuk dengan niat tak baik atau hati penuh ego, korang akan jadi bingung. Pusing tempat sama berulang kali sampai hilang arah dan kesedaran diri. Ada juga pendaki kata mereka pernah jumpa seorang atuk tua misteri dan atuk itu akan tegur, "Jangan lalu sini, cuaca tak elok." Tapi bila pendaki berpaling nak ucap terima kasih, orang tua itu hilang. Patang larang paling penting di Welirang ini pula ialah jangan mengeluh. Kiranya macam kalau korang tersalah jalan, akan muncul orang tua ni akan bagi tahu korang tentang jalan yang betul. Lepas tu, bila korang pusing nak cakap terima kasih, orang tu dah tak ada. Bau belerang kuat atau ada beg berat, sebaliknya semua itu mesti simpan dalam hati. Sebab bila mengeluh, kabus tebal akan turun dan perjalanan jadi semakin berat. Dan mitos paling terkenal, dusun mayit atau kampung orang mati. Walaupun kisah ini dah jadi filem, masyarakat lokal masih buat ritual khas sebagai tanda hormat kepada penunggu gunung demi keselamatan para penambang belerang. Gunung ini indah, tapi kalau tersalah adab, dia boleh menjadi tempat yang tak boleh lepaskan korang pulang. Nombor 4. Gunung yang menyimpan manusia. Menurut YouTube Fajar Aditya, pendakian ketika itu bermula pada tanggal 20 Disember 2012. Waktu itu mereka bertolak dari Surabaya ke Gunung Welirang melalui laluan Tratus. Dan tujuan asal mereka hanyalah untuk projek fotografi. Namun sejak awal, rakannya Ino kerap berkata perkara pelik. "Bang, pastikan kamera siap betul-betul. Siapa tahu ini jadi bukti terakhir kita." Dia anggap Ino cuma bergurau. Pada hari kedua, mereka berehat di satu kawasan tersembunyi dipenuhi rumput. Ada tunggul pokok besar dengan tulisan aksara Jawa
dan suasana terasa tenang. Waktu senja, mereka masuk ke kawasan Alas Lali Jiwo, kawasan yang terkenal dengan kisah orang hilang. Dalam kabus nipis, mereka nampak bayang putih melintas dan Ino berbisik, "Bang, jangan suluh ke atas. Suluh jalan saja." Malam itu, mereka nampak cahaya dari sebuah kereta jeep dari bawah gunung dan pada mulanya hanya 2 buah jeep kelihatan. Kemudian jadi banyak. Tapi pelik, semakin dekat ia kelihatan. Bukan lampu jeep, sebaliknya seperti obor yang terapung. Gak lama makin dekat kayak makin dekat itu. Jadi yang tadinya 2 itu jadi 4. Habis jadi 4, ini jadi 6. Udahlah nggak usah tengok ke belakang, yuk kita terusin aja lah naik. Jadi kayak bola api gitu. Hampir mirip seperti itu. Keesokan harinya, ketika turun dari kawasan berlerang, Ino melompat ke laluan bawah. Loceng di bagnya berbunyi kuat, kemudian terus senyap dan tiba-tiba Ino menghilang. Malam itu hujan turun dengan sangat lebat. Dari pokok penambang kedengaran bunyi gamelan Jawa. Kalau dengar bunyi ni, penjaga gunung sedang buat majlis, bisik seorang penambang. Beberapa hari kemudian, operasi SAR pun dijalankan. Suatu malam, semua orang dengar suara meminta tolong. Jelas seperti suara Ino, tapi bila dicari, kawasan itu kosong dan Ino akhirnya ditemui pada hari ke-8 dan dia masih hidup. Menurut Ino, "Bang, masa aku lompat, tiba-tiba hari jadi malam. Tempat itu bukan Welirang, tapi kawasan Tanah Lapang." Dah aku lompat itu bang. Lah, itu malam hari. Gitu Hah? loh. Kan kejadian itu kan tadi saya ceritakan sekitar jam 12:30 siang, antara jam 12:30 sampai jam 1 siang ya. Intihnya, gunung ini bukan sekadar tempat mendaki. Kadang-kadang, ia memilih untuk menyimpan manusia buat sementara waktu. Nombor 3. Mereka yang datang dengan niat terlarang. Menurut perkongsian Adam Eji, ada satu perkara yang orang lama di Gunung Welirang paling takut. Bukan makhluk, bukan bayang hitam, tapi niat manusia yang salah. Gunung Welirang bukan tempat uji keberanian, tapi semakin ramai yang naik bukan untuk mendaki, sebaliknya untuk mencari sesuatu yang dah lama dilarang. Di mana sekumpulan remaja ini naik tanpa persiapan, bekalan tidak cukup, peralatan ala kadar, alasan mereka ringkas. "Kita naik sekejap je." Hakikatnya, mereka memang mencari kawasan terlarang. Malam itu, suasana berubah perlahan-lahan. Bukan terus nampak makhluk, tapi perasaan jadi berat, nafas pendek. Hutan sekeliling terasa macam hidup. Seorang survivor cerita, dia nampak kelibat orang tua ditemani beberapa ekor anjing hitam. Tak menyerang, tak mengejar, cuma berdiri memerhati. Lepas itu, masa jadi tak masuk akal. Jalan sama dilalui berulang kali, jam rosak dan telefon mati. Survivor ni menceritakan yang dia sudah nampak orang tua dengan 8 ekor anjing. Mereka sedar satu perkara, gunung itu bukan menyesatkan mereka. Gunung itu sedang menguji niat. Ada yang akhirnya turun dengan trauma, ada yang tak pernah jumpa jalan keluar. Sebab di Welirang, kalau korang datang dengan niat yang salah, korang pasti akan sesat. Nombor 2. Suara dalam kabus Gunung Wilis. Menurut video TikTok Syafinaz Anwar, Gunung Welirang bukan sahaja popular di kalangan peminat hiking, tapi juga terkenal dengan reputasi mistik yang kuat. Gunung ini ada trek yang panjang, berbelit dan selalu berkabus. Ramai pendaki cerita suasana di gunung ini sunyi, tapi sunyi dia lain macam. Ada yang dengar suara orang berborak dalam kabus, walaupun masa itu tak ada sesiapa. Ada juga yang terdengar gamelan sayup-sayup atau bau masakan pelik yang tak tahu datang dari mana. Pada tahun 2014, 2 pendaki iaitu Alif Hazir Rahman Shah berusia 24 tahun dan Dian berusia 18 tahun hilang selama 8 hari dan ditemui dah tak bernyawa. Yang cerita mereka dengar bunyi macam ada orang tengah berborak dalam kabus. Walaupun masa tu tak ada siapa-siapa. Selain tu, ada juga yang pernah dengar bunyi gamelan sayup-sayup dan bau masakan yang tak tahu dah. Pada tahun 2012, Alfian Acha Aldino hilang masa turun dari gunung, tapi selepas 9 hari dia dijumpai selamat walaupun lemah. Malangnya pada September 2022 pula, mahasiswa Rafi Dimas Badar ditemui terjatuh dalam jurang 60 meter selepas hilang 16 hari. Kalau korang nak masuk tempat yang jarang manusia jejak, jaga adab dan lisan. Sebab alam ini bukan kita sahaja yang menghuninya. Kau rasa tadi aku dengar suara orang? Bisik salah seorang pendaki. Tiba-tiba suasana jadi makin tegang dan kabus makin tebal. Jadi kalau nak hiking di tempat yang macam ini, bukan semua yang kita nampak boleh kita sentuh. Dan bukan semua yang kita dengar boleh kita faham. Nombor 1. Tapak kuda mengelilingi kemah.
Menerusi YouTube untung direkam. Gunung Welirang ini bersambung dengan Gunung Arjuno membentuk Kompleks Arjuno Welirang, kawasan yang sudah lama dikenali dengan cerita mistik dalam kalangan pendaki. Pada 30 Jun 2019, sekumpulan 9 pendaki dari Surabaya menamatkan pendakian di Welirang. 2 orang, Arif dan Billy, turun awal kerana peperiksaan. Manakala Edwin, Ferdi, Dia dan Munif memilih untuk meneruskan perjalanan ke puncak Arjuno. Sekitar jam 5 petang, mereka tiba di Ambakida dan bertemu sekumpulan pendaki lain. Setelah sampai di sana mereka bertemu 4 pendaki lain yang mengaku sudah dari Arjuno selama 2 hari. Yang anehnya, nama yang diperkenalkan bukan nama manusia. Bos, Pecel Lele, Upit, Bang Ngedut, SMK. Edwin cuma ketawa kecil tapi hatinya tak sedap. Malam itu, angin sejuk menikam tulang. Semua telah masuk ke kemah kecuali Ferdi yang masih di luar. Dan pada tengah malam, Edwin terjaga. Hujan turun lebat dan tiba-tiba, "Kau dengar tak?" bisik Edwin. Bunyi tapak seperti kuda mengelilingi kemah, diikuti rintihan perempuan dan bunyi botol dipijak. Badan Edwin terus kaku dan paginya, seorang pendaki tempatan cuma berkata perlahan, "Itu biasa, ini kawasan alas lali jiwo. Ramai yang tersesat, tak semua boleh balik." Walaupun cedera, mereka teruskan juga pendakian sehingga tiba di puncak Arjuno. Suara pijakan justru terlihat semakin keras. Bahkan sesekali terdengar suara rintihan wanita dan suara seperti botol yang terinjak. Namun semasa turun, Edwin terlihat ada 2 bayang, satu hitam dan satu lagi kemerahan bergerak di celah semak. Dia tak menoleh, nafasnya sesak dan langkahnya semakin berat. Hingga hari ini, Edwin percaya bahawa Gunung Welirang hanya cantik di siang hari tapi malamnya bukan milik manusia sepenuhnya. Gunung Welirang bukan sekadar laluan pendaki atau destinasi cantik untuk bergambar. Ia adalah alam yang hidup dengan adab, pantang larang dan rahsia yang tak semua orang tahu. Ada yang cuma dengar bunyi, ada juga yang nampak bayang dan ada juga dipinjam seketika sebelum dipulangkan. Antara kelima-lima kisah seram ini, yang manakah paling menakutkan? Komen juga pengalaman anda sekiranya pernah pergi ke Gunung Welirang ini. Komen juga idea video seterusnya.